Hey, what's up guys? Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, saya nak cerita sikit dekat korang step macam mana korang nak jadi seorang trader dan macam mana korang nak buat profit lah dalam trading ni. Selalunya, newbie trader yang baru nak start trading ni, diorang akan tanya, berapa modal nak start ni Hans? Berapa modal dia? Besar ke modal dia? Kecil ke modal dia? Hans boleh cakap dekat korang semua yang sebenarnya benda ni adalah nombor 2 tau. Nombor 2. Modal ni nombor 2. Yang nombor 1 adalah education dan juga knowledge. Sebab kalau kau ada 100k pun, tapi kalau kau tak ada knowledge ataupun ilmu untuk kau growkan 100k ni, tetap kau akan lingkup juga. So, benda pertama adalah education. Education is very very important gila. Kau dah ada education, barulah kau fikir pasal berapa modal yang kau perlukan untuk kau buat growth. Okay, so sekarang ni Haz nak cerita dekat korang benda paling penting sekali, okay, iaitu step nombor 1 sekali sebelum korang nak start journey trading korang. So nombor 1 adalah benda basic lah, education knowledge. Korang, benda apa yang korang perlukan? Obviously platform trading dan juga account trade. Dua benda ni adalah benda yang sangat-sangat wajib. So saya cerita dekat korang sikit. Nombor 1, apa yang korang perlukan adalah apps. Gunakan phone je, apps MT5 ataupun MT4, tapi Hans lagi prefer korang pakai MT5. Yang kedua, korang kena ada account trade. Account trade ni selalunya bawah broker lah. So kenapa perlukan dua benda ni? So let's say lah korang nak beli kereta. Korang perlukan satu dokumen penting, iaitu apa? Iaitu korang perlukan lesen. So kalau tak ada lesen ni, korang memang tak boleh nak beli kereta, tak boleh nak bawa kereta ni. So sama juga macam apps MT5, MT4 ni. Apps ni kegunaan dia untuk korang generate profit. Okay, apps ni function dia untuk korang generate profit. Tapi korang tak boleh directly generate profit kalau korang tak ada account trade. Di mana account trade ni di bawah satu broker. So korang kena buat apa? Register dulu. Lepas dah register, korang kena verify dulu. Lepas dah verify apa semua, barulah korang boleh buat start deposit. Lepas deposit, korang trade. Lepas korang trade, korang merasa profit. Lepas korang dah merasa profit, barulah korang boleh withdraw, masuk ke dalam account bank. Itu step dia. So, deposit ni dekat mana? Dekat broker. Account trade. Yang ni semua pakai account trade. Trade ni dekat mana? Yang ni kita gunakan MT5. So, kita tak boleh trade direct ke broker. Kita trade gunakan platform MT5. Buat profit tu dekat mana? Dekat MT5 juga. Withdraw dekat mana? Withdraw ni dekat account trade. Masuk ke dalam bank. Okay? So, saya akan tunjuk kat korang MT5 ni bentuk dia macam mana. So, inilah dia bentuk MT5 tu guys. Kalau korang tak tahu mana nak dapatkan benda ni, korang just buka aje korang punya App Store. Buka App Store ni kan, korang search je MT5. MT5, tak kisahlah Android, korang buka kat Google Play Store akan ada. So korang search je MT5, pergi dekat, ni dah ada dua, MetaTrader 5 dan juga MetaTrader 4. Tapi saya lagi prefer korang pakai MT5 sebab dia ada satu features yang sangat-sangat function untuk kegunaan kita semua nanti. So ini MT5, siapa yang tak download, korang boleh pergi download dulu. Once korang dah download, dia akan keluar macam ni lah. So selalunya, lepas korang download, dia akan kosong tau. Tak ada lagi mana-mana account. Dia akan keluar just meta codes macam ni je. Ni meta codes. Benda ni selalunya lepas korang download, dia akan ada. Cuma ni korang tak boleh trade lah.